Assalamualaikum guys, kita berjumpa lagi di channel YouTube Syafiq Safi'i. Video kali ni berkenaan dengan tinted kereta. Okey, sebenarnya aku dah pasang lama dah tinted kereta ni. Daripada seminggu selepas aku ambil kereta baru. Aku buat pada tahun lepas, bulan 12. So sekarang video ni aku buat pada bulan 5. So lebih kurang 5 bulan aku dah pasang tinted ni. Sebelum aku cerita panjang berkenaan dengan tinted kereta, daripada jenama apa yang aku pakai, kenapa aku pilih jenama tinted ni. Macam biasa guys, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ni. Korang tekan je button subscribe kat bawah tu. Jom kita layan dulu intro. Okey guys, untuk jenama tinted yang aku pakai untuk kereta baru aku ni adalah jenama tinted daripada Hamel. Macam kalau korang pernah tengok video aku yang sebelum ni, dekat Honda City GM6 lama aku pun, aku pakai tinted Hamel. Okey, kenapa aku pilih juga jenama tinted Hamel ni? Seperti yang aku boleh cakap, jenama tinted Hamel ni memang tip-top lah. Dia punya tinted memang premium. Lepas tu ada warranty 10 tahun. So untuk yang kereta baru ni, sebab aku percaya aku pakai dekat Honda City lama pun, aku yakin dengan jenama ni, jenama Hamel. So untuk kereta baru aku pun, aku tak nak pening kepala, tak nak fikir jenama lain. Aku masih setia dengan jenama tinted Hamel. Okay, untuk Honda City GM6 aku yang kereta lama tu, aku ambil package Gold Series. Untuk yang kereta baru ni GM2, aku ambil package Royal Series. So beza dua series ni, okay, untuk Gold Series dia punya heat rejection semua satu kereta 95%. Untuk Royal Series ni, dia punya heat rejection bahagian depan 97%, dengan yang lain semua 95%. Okey, untuk Royal Series ni dia menggunakan multi layer nano ceramic. Untuk Gold Series hanya nano ceramicnya. So dia bukan multi layer, tu je beza dia. So dia tak jauh beza sangat lah. Tapi selama 5 bulan aku pakai tinted yang Royal Series punya package, aku rasa sedikit lah perbezaan daripada Gold Series. So untuk harga pula, harga untuk Gold Series dengan Royal Series ni ada beza lah. Royal Series ni lagi mahal sikit berbanding dengan Gold Series. Satu kereta 95. Okay. Tampan lah. Lain yang itu dia Audi Lia Sparta. Audi Lia Sparta abang boleh tukar serva. Yang itu tinted lah paling bagus yang ni. Okay guys, tanpa membuang masa lagi, jom kita tengok pemasangan tinted Hamel.
Okay guys, settle pemasangan tinted kereta. Seperti mana korang boleh tengok dalam video tu, memang ramai staff Hammer akan pasangkan tinted pada kereta aku tu lah. Okay, so daripada segi masa, bila dah ramai pekerja buat ni, memang akan memendekkan masa settle pemasangan tu lah. So korang tak payah tunggu lama-lama dekat situ. Untuk daripada segi dia punya pemasangan, aku sangat puas hati. Nampak kemas. Lepas tu daripada segi, kan tadi ada nampak air sabun apa semua tu kan. Power window, sound system semua kira beroperasi dengan baik lah. Tak ada masalah apa tiba-tiba power window tak boleh berfungsi lah sebab terkena air ke apa kan. So alhamdulillah lah, semuanya okey, semuanya berjalan baik. Untuk ruangan menunggu, ada tadi dalam video tu korang boleh tengok dekat situ memang kalau korang nak tunggu kat situ memang selesa. Ada TV, ada air, lepas tu sofa yang lembut, sedap kan kulit. So korang boleh je duduk kat situ sambil-sambil tengok diorang buat apa dekat kereta korang. Korang nak tengok depan-depan macam aku ikut tadi pun boleh, tak ada masalah. Cuma jangan ganggulah pekerja dia. Nanti tersengit lah apa, korang bising pula. So lepas pemasangan tinted, aku ada dapat 3 benda free. Mungkin dah termasuk dalam package ni, iaitu dia akan PPF dekat bahagian door handle yang tak nak bagi apa cala kuku tu kan dekat bahagian pembuka pintu tu. Lepas tu aku dapat coating cermin satu kereta, depan, tepi, kiri belakang, kiri kanan belakang kan. So dengan satu lagi dapat premium wash. So lepas dia dah coating tu memang kena basuh, so dia bagilah premium wash. Okay, dia basuh. Korang tengok je lah sini, memang puas hati. Okay guys, itu saja video berkenaan dengan pemasangan tinted Hammer. Okay, dekat kereta baru aku, Honda City GN2. Untuk pengetahuan korang, video ni aku tak disponsor oleh Hammer lah. Okay, aku buat video ni untuk panduan korang yang mana mencari tinted yang terbaik untuk kereta baru ataupun kereta korang sekarang lagi. Tak kisah kereta lama ke, baru ke, janji kereta korang nak apa, korang tercari-cari tinted mana yang sesuai, aku boleh suggest, aku boleh recommend tinted Hammer. Selama 5 bulan aku pakai tinted Hammer ni, aku sangat puas hati. Okay, kereta pun tak jadi panas sangat lah. Okay, panas tu still ada, tipulah kalau tak ada. Tapi dia, dia tapis tu membuatkan kereta aku tak berapa panas. So apa-apa pun aku berpuas hati dengan tinted daripada jenama Hammer.
Okay guys, itu saja video kali ni. Video berkenaan dengan pemasangan tinted kereta daripada jenama Hammer. Kita jumpa di next video. Tapi sebelum tu guys, macam biasa, jangan lupa like, share, komen dan juga subscribe channel ni. Korang tekan je button subscribe kat bawah tu. Korang tekan juga button like. Kita jumpa di next video. Jaga diri dan Assalamualaikum